Okay guys, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni saya ada apa? Saya hari ni ada menu baru. Nak tahu menu apa? Jom, let's go. Kita ke depan dulu. Kita ke depan dulu. Menu baru siap. Menu ni kita nak masukkan dalam menu kita. So, sebelum kita masuk dalam menu kita nak open order. Kita nak open order nasi ayam gepuk Wak Zuzu. Mesti ramai tak tahu kan, saya ada campuran orang Jawa. So, Cina campur Jawa. So, kedai kita dah jual makanan Cina. So, kita nak masuk makanan Jawa pula. Okay, dekat sikit, zoom sikit. Kasih tengok sikit, kasih terlihat sikit. Untuk menu ni, untuk first batch yang kita nak jual, kita nak buka open order untuk 50 set untuk menu baru kita. Apa yang ada kat sini? Sudah tentulah ayam besar. Besar macam ni, crispy macam ni. Boleh nampak? Juicy and crispy, nampak? Nampak berair lagi, nampak? Okay. And kita ada kobis goreng yang cantik-cantik digoreng ngam-ngam soy. Tak ada hangit-hangit hitam-hitam. Tak ada hitam-hitam sangat, cantik-cantik. Dan kita juga ada sambal dia. Sambal gepuk kita yang digesek sendiri oleh saya, ya. Nampak? Dan kita ada juga kacang gajus. Okay, first sekali kita makan ayam dia. Bismillah. So crispy. Makan kicap, sambal dengan gajus dengan kobis goreng. Bismillah. Kena kan, kena. Tadi tu ayam dia sangat juicy. Rasa dia sangat on point. Rugi kalau korang tak try. Saya nak order untuk ni, set yang besar macam ni dengan kobis goreng semua RM14 sahaja. Okay, RM14. Kalau nak sekali air, set dengan air kita jual RM15 sahaja. Kalau korang nak, korang kena DM saya cepat-cepat ataupun wasabi saya. So kita akan open order untuk minggu depan. So kita nak open order untuk Rabu depan. So nak order untuk yang Rabu tu, korang kena DM saya ataupun wasabi saya secepat mungkin. 26 hari bulan 11, hari Rabu. Jangan lupa, kalau korang nak rasa ayam gepuk orang Jawa campur orang Cina ni, korang wajib order. Try. Memang sedap. Saya tak tipu. Tak sedap, refund kasih korang. InsyaAllah sedap. Pedas manja, berpeluh jugalah, nampak muka. Okay? Alright guys, subscribe saya. Jangan lupa support. Ini jarang-jarang tau orang Cina buat ayam gepuk ni. Okay? Alright. So kita akan perbagikan menu kita lagi. Ayam gepuk ada, so korang tak ada gaduh-gaduh lah dengan partner korang ke, dengan mak bapak korang ke, nak makan makanan Cina lah, nak makan makanan Melayu lah. Kita ada. Yang pedas ni makanan kita ada. Alright? Jangan lupa. Order. Jangan lupa order geng. 50 set je ni. 50 set je ni. Alright, makan dulu geng. Bismillah. Dah.